Okey, sekarang ni saya nak bagi satu tips jahitan kepada anda. Okey, sekarang ni kalau anda nak jahit zip sorok, okey, sebelum kita pasang zip sorok ni ke badan, kita akan lekatkan zip ni dengan basi tau. Basi dekat bahagian belakang ni, macam ni. Okey. Semasa proses lekatkan zip ni dengan basi, anda cuba perhatikan dekat bahagian bawah ni. Sekiranya ketika selepas anda jahit kiri dan kanan bahagian zip ni, hujung zip ni dia jadi macam ni, nampak tak? Dia jadi macam lebih macam ni. Okey. Anda jangan teruskan jahit zip sorok ni. Maksud dia anda jangan lekatkanlah dekat bahagian dalam ni dengan kain ni. Sebab kalau anda teruskan juga, nanti bila siap jahit dekat bahagian hadapan dia akan jadi kembung. Dia jadi tak cantik lah. Okey. Yang ni sepatutnya dia tak boleh duduk macam ni. Dia kena jadi lebih dia kena jadi sama. Macam ni nampak dia kembung sebelah. Macam ni dia kembung sebelah. Nampak? Okey, yang ni kalau jadi macam ni, anda perlu buka semula dekat bahagian sini dan samakan semula dekat bahagian atas ni. Selalunya kesilapan dia berlaku dekat sini. Dekat bahagian sini. Dekat sini nampak tak? Dia tak sama tinggi. Kita boleh jahit, masa jahit tu kita tarik, tapi kebarangkalian nak jadi kembung tu sangat-sangat tinggi. Lebih baik anda buka semula dan anda lekatkan semula di sebelah kanan zip ni. Okey? Okey, nampak? Sekarang ni saya dah buka semula dekat bahagian sini yang dah silap ni. Dan saya akan jahit semula. Dan saya akan pastikan stopper ni bahagian atas ni, nampak stopper ni kat bahagian atas ni, dia akan duduk sama dengan stopper yang di sebelah kiri tangan saya ni. Jadinya kita akan betulkan balik stopper ni supaya dia sama tinggi. Dan kita akan jahit sekali lagi. Okey? Okey, ini adalah hasil cantuman yang saya jahit lain. Saya lekatkan semula dekat sebahagian belah kanan ni, dan dia mesti berkedudukan seperti ni. Maknanya dia sama tinggi lah ni, dia balance kiri dan kanan. Sama juga dekat bahagian atas ni, bahagian stopper. Kalau kita semak dekat bahagian stopper ni, dia akan nampak balance. Nampak tak? Dia sama tinggi kiri dan kanan. Okey, dah siap macam ni, barulah kita akan buka jahitan kasar kat dalam ni. Dan kita mula cantumkan zip ni dengan bahagian badan. Okey. Okey, ini adalah hasil jahitan zip belakang yang telah siap diayun. Okey. Anda kena buat macam ni lah. Okey, ni dekat bahagian dia punya stopper, dia punya hujung. Dan ini adalah bahagian bawah. So dia tak kelihatan seperti kita menggunakan zip. Dia rapat. Ini dekat bahagian atas. Okey, selamat mencuba.